Masya Allah, Alhamdulillah, syukur ke hadrat ilahi dengan markah yang agak tinggi daripada Abang Hakim dan juga Abang Hil. Okay, Abang Ajay pun banyak juga kan? Alhamdulillah. Semua banyak lah, Alhamdulillah, syukur. Semua overall 70 ke atas lah. Alhamdulillah. Tapi bila awak antara both of you antara peserta yang dapat memecah rekod mula 70 daripada Hakim, lepas tu hari 85 pula, apa macam ni lah as a peserta, apa yang kau boleh katakan? Kita orang sangat terkejut sebab Abang Hakim bagi banyak macam tu lah. Abang Hakim lah kan? Banyak tu sebenarnya. Banyak tu. Dan sebenarnya akan menjadi bahaya juga kepada kita untuk minggu depan kalau kita merundum dia jadi 6, mana tahu. Jadi bahaya juga sebenarnya. Kita kena sentiasa konsisten lah. Konsisten lah. Sebenarnya untuk 85 ke atas tu dia dah letakkan benchmark yang tinggi untuk kita punya next performance. So agak risau juga, tapi insyaAllah kita akan buat yang terbaik lah. Tapi kan antara tiga-tiga juri tu, mana yang both of you rasa korang paling tunggu nak tengok markah tu sebenarnya? Adakah Hakim ke ataupun tiga-tiga ke atau macam mana? Kalau saya macam saya Abang Hakim. Abang Hakim dengan saya rasa tiga-tiga lah. Saya rasa tiga-tiga. Abang Hil, Aisyah, sebab macam hari tu Aisyah dia punya markah tu memberikan kita perangsang tak, sebab ada satu minggu tu yang dia je yang ke depan. So kita sangat perlukan komen juri-juri ketiga-tiganya. Kalau Susahnya. buruk persembahan mungkin markah tu kita tak nak. Kita tak sukalah markah tu kan. So insyaAllah kita kena buat yang the best lah untuk bagi markah ketiga-tiga tu cantik. Ada nasihat mungkin anda dilihat sebagai underdog untuk persembahan ni kan. Orang tak berapa sebut nama you muda-muda, tapi towards the end you naik pelan-pelan. So you naik pelan-pelan semua, dan alhamdulillah hari ni you buktikan yang you mampu bagi satu saingan. Ini memang strategi you ke ataupun sebenarnya you buat with the flow je untuk pertandingan? Sebenarnya macam mana sebab kalau kita nak tengok minggu ni ramai semua peserta, diorang tunjukkan vokal diorang yang betul-betul hebat lah. So kita orang tak expect langsung sebab lagu kita orang The Bomb je. The Bomb, merancak, joget, itu je yang Itu je lah. itu je yang kita ada. Cumanya kita banyak main dengan macam yang Aisyah cakap juga, vocal arrangement, arrangement lagu, pembahagian part. So kita work on that lah. So kenapa kau gelak? Okey, Aku nak jawapan cakap. kau. Okey, betul. Cantik kan? Cantik line dia tu. So kita bekerja keras lah dekat situ supaya penonton pun rasa apa yang kita rasa dekat atas stage tu. So you diorang sendiri yang letak benchmark yang sangat tinggi dekat diri you all. So macam mana you nak make sure you ada lagi 3 minggu insyaAllah sampai ke final, apa lagi you akan bagi untuk kekal at least top 3? Jawab. Untuk kekalkan at least top 3 tu mungkin minggu ni kita dah bagi skill Adalah sikit. InsyaAllah minggu depan kita keluarkan 2 mungkin sebab minggu ke depan ada 2 lagu. Yes, betul. So setiap minggu satu-satu. Dia simpanlah sikit peluru tu, orang kata. Simpan sikit. So memang daripada awal strategi dia adalah menyimpan peluru, tak pakai semula. Jangan pakai semualah. Nanti bila dah habis takut tak ada idea. Tapi macam dah banyak pakai ni. Dah banyak pakai, tapi kita top up sikit lagi. Ada. Explore. Tapi apa perasaan korang bila ada yang cakap korang calon juara, antara calon juara? Aisyah komen. Jawab. Berat sebenarnya tu. Sebab title bila Aisyah dah bagi tahu kita ni antara calon juara, kita kena bekerja keras lagi lah. Kena keras lah, kita tak boleh main lah. Kita kena Macam kau betul banyak lah. main. Tak banyak main dekat luar tak apa. Dekat atas stage kita betul-betul. Yes. Kita serius, orangnya serius lah dalam atas stage. Apa lagi? Itu saja. Bahaya juga sebenarnya. Bahayalah. Bahaya, tapi insyaAllah kita akan Bagi orang kebahagiaan. Okay, Nazmi. Buat orang bahagia. Mungkin Nazmi kan awak kan? Okay.
Nazmi betul. Suka buat apa? Bukan dari abang tanya dia kan betul. Mungkin ada yang beranggapan ialah macam tadi host tanya you kan, you rasa you sedikit ke belakang dibanding abang lah kan, betul lah abang. So ke you sebenarnya okey je perasaan tu ataupun macam mana sekarang ni? Untuk perkara tu saya okey je, tak ada masalah pun. Janji kami berdua dekat dalam big stage ni bekerjasama untuk menjayakan kita punya rancangan ni. Yes. Macam Adam sendiri, you rasa terhilang tak? Sekarang baru orang nampak you, padahal you dah berjuang banyak sebelum ni kan. You masuk macam pertandingan, tapi bakat you orang tak tengok dah pernah berlakon. Sekarang baru dia ni. So bila finally orang nampak you dan aware dengan kehadiran you, apa you rasa? Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih Big Stage, terima kasih sebab memberi peluang kepada saya untuk masuk dalam ni. Mungkin sebelum ni ada segelintir yang mengenali saya. Segelintir yang mengenali, dan insya-Allah lepas ni mana yang tak kenal tu dah kenal. Dah jadi ramai lagi sikit. Dulu macam tengok live 3 orang saja. Sekarang dah adalah dalam RM42. 42 orang. Jadi bersyukur sangat. Okay, komen korang bila orang kata awak ada next 2. Kalau dulu kita tahu ada Azhil kan, so sekarang ada korang pula. Okey, untuk mencapai tahap Azhil tu sangat jauh lagi bagi kita orang. Sangat jauh. Sebab Azhil bagi saya sangat power lah. Sebab saya pun tengok juga Azhil. Dia on another level. Yes. Orang kata. Yes. Tapi macam kita pun ambil reference daripada Azhil punya cara nyanyian, harmonization. Yeah. Harmonization. Betul lah. Okay. Harmonisasi. Harmonisasi Bahasa Melayu dia. bahasa. So kita orang pun banyak ambil reference daripada diorang. So memang untuk capai kepada tahap tu kita akan belajar banyak perkara lagi. Tapi macam korang nak kekalkan, macam kalau kita tengok macam Hind dengan Azhar dulu gabung jadi Azhil kan. Macam ada duo lain pun ada guna nama-nama lain. Macam korang nama Adam Nazmi. Adakah korang akan kekalkan Adam Nazmi ataupun korang akan cari satu supaya orang boleh kenal both of you? Sebab instead macam bila Adam Nazmi orang ingatkan satu nama. Buat masa sekarang saya rasa kita kekalkanlah dulu Adam dan Nazmi sebab dah minggu 5 kan. Orang pun dah mungkin ada dah kenal Adam dan Nazmi. Kita orang nak tukar tapi banyak yang Nusantara sangat lah. Terlampau ke belakang sangat. Terlampau berat sangat. Kadang nama contoh apa hari tu? Pergi tu macam lagu. Itu lagu Cakrawala. Tak boleh. Tak boleh. Jarak dia. Itu punya terlampau Nusantara. Aksara. Tak payahlah kan. Pakai nama sendiri je lah elok. So minggu depan lagu Intifada. Masya-Allah. Berjubahlah. La haula wala. Intifada. Tersembur. Untuk lagu itu kita kena study. Walaupun nasyid kena buat lebih lah. Sebab yelah kita jarang sekali nak bawa lagu nasyid ni dekat pentas kan. Dulu peringkat MSSD pernah lah. MSSD main bola sepak. Sukan Tu sukan. Peringkat daerah katanya. Mana ada MSSD lain. MSSM. Tapi macam mana nak memastikan roh tu tak lari jauh, sebab daripada kau begitu Intifada kau akan menyanyi Korea pula. Dua elemen yang berbeza ke? Ya, satu cabaran untuk awak rakan. Satu cabaran sebenarnya satu lagu ketuhanan dan lagi satu kepatian. Bukan. Korea lah, Koreaan lah. Pop. So benda ni agak susah dan ini adalah cabaran dan kami sahut cabaran ini insya-Allah. Susah dia dekat mana tu? Dekat nak ubah mood dia tu. So tertinggi ke Intifada.